Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam madani. Kita amat bertuah pagi ini. Kita tampilkan orang kuat Pesta Buku, Tuan Haji Muhammad Her Ngadirun. Sebenarnya Cik Her ni sinonimnya Pesta Buku Cik Her Ngadirun. Her Ngadirun Pesta Buku. Tuan Haji Muhammad Her Ngadirun Terima kasih jemput saya. Sebut juga saya ahli jatuhan kuasa Gapena sebenarnya. Itulah. Kita santai-santai kan? Okey. Ini kali ke-42. Kalau tahunnya mungkin dah lebih 42 sebab ada waktu PKP tu kita tak ada betulan. Jadi tahunnya lebih tapi kalinya kali ke-42. Wah, soalan senang ya. Ada apa dengan Pesta Buku? Waduh, macam-macam. Atau macam-macam ada. Yang kalau soalan segeneral itu, Pesta Buku adalah satu yang selalu kita katakan sebagai Hari Raya Orang Buku. Ia mempertemukan macam kita Hari Raya, yang datang rumah atuk nenek tu daripada cucu, mak, ayah, menakan, saudara, anak saudara, ramai kan. Jadi untuk Pesta Buku tu begitu jugalah. Ia adalah satu perhimpunan yang mana penerbit, pengedar, penulis, pembaca, ilustrator berkumpul dan berkampung di Pusat Dagangan Dunia selama 10 hari, 10 pagi 10 malam. Mereka berdagang buku. Di samping itu ada banyak program interaksi antara penulis dan pembaca, antara penerbit dan pembaca, antara pedagang-pedagang hak cipta dan juga rakan niaga. Itu semua ada di Pesta Buku. ketibaan pengunjung pada tahun ini. Banyak juga soalan. Tadi mula tak ada soalan sangat, sekarang dah banyak pula. Okey, dulu lebih kurang 1,000, tahun lepas kita ada lebih kurang 1,000 reruai, 900 lebih. Tahun ni kita ada 1,172 reruai. Pempamer kita ada 258 pempamer dengan 28 daripadanya adalah pempamer antarabangsa. Dan soal jumlah jualan, biasanya itu adalah data yang kita tak ada. Selalunya peniaga-peniaga ni tak berkongsi data dengan kita, jadi kita tak ada data tersebut. Tapi untuk sasaran pengunjung, tahun ini kita sasarkan sebanyak 1.9 juta. Tahun lepas kita sasarkan 1.5 juta, kehadiran sebanyak 1.8 juta pengunjung. Jadi kita sasarkan tahun ini 1.9 juta pengunjung. Salah satu pesta buku antarabangsa. Saya tak ada, kita tak ada statistik kita berada di mana berbanding dengan pesta buku antarabangsa yang lain. Dan pesta buku antarabangsa yang lain pun kadang-kadang dia adalah macam Frankfurt Book Fair, dia B2B, business to business, dia tak bukannya B2C. Tapi kita ni hybrid, kita ada B2C dan kita ada B2B. Kita ada transaksi perniagaan hak cipta dan juga kita ada jualan buku secara langsung. Tapi baru-baru ini Zikaso ni adalah satu persatuan atau agensi yang melihat kepada destinasi pelancongan di seluruh dunia. Zikaso meletakkan
Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur sebagai sebahagian daripada 12 the best literature festival in the world. Maksudnya kita setaraf dengan Ubud, kita setaraf dengan banyak lagi festival sastra antarabangsa, kita top 12, nombor 12. Saya fikir itu adalah satu kebanggaan dan juga sebenarnya ada satu pengiktirafan terhadap di mana letak duduk Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Itu macam Cik Hir cakap tadi, itu adalah pesta literature ataupun kesusastraan. Adakah ia bersekali dengan pesta buku? Tak, maksud saya ialah dia melihat destinasi begini, kita tak boleh melihat suatu perkara itu pesta buku lain, festival persuatan lain. Dia kesinambungan macam juga apa yang ada di Gapena sekarang ni kan. Ini sebenarnya jual buku, tapi kita ada bual bicara. Jadi kita tak boleh mengklasifikasikan pesta buku ni kena jual buku sahaja. Tapi sebab tu di pesta buku ini, di samping kita ada Gapena yang ada ruang begini, kita ada lagi 4 pentas. Kita ada pentas utama, kita ada di Dewan Tun Razak, kita ada di Dewan Merdeka, kita ada di Makiten. Tak termasuk juga pentas-pentas kecil seperti Gapena, di Dewan Bahasa Pustaka dan di tempat-tempat yang lain. Jadi macam saya katakan tadi ialah ini adalah satu pertemuan yang mana kita menghimpunkan semua pemain industri perbukuan dalam satu bumbung. Jadi kita tak boleh klasifikasikan ia ke sastra. Tak, ini adalah soal-soal yang sebenarnya kalau kita melihat semalam Tun M datang contohnya di reluai Ilham. Reluai kecil Tun M yang datang. Jadi ia memberi impak yang agak berbeza bahawa pesta buku kita bukannya pesta buku yang hanya jual buku, hanya komersial, hanya ringgit dan sen. Tapi ia juga melibatkan pengangkatan kita kepada budaya pemikiran, budaya keterbukaan dan budaya kita bagaimana kita mengapresiasikan critical thinking. Kita melihat hari ini dan saya melihat kalau orang melihat sambutannya macam mana hari ini, kalau kita lihat pukul 9 pagi pun orang dah beratur untuk memilih buku. Itu semua adalah saya fikir satu bukti dan tanda bahawa pesta buku kita bukan hal niaga semata-mata. Maknanya bukan hanya pamer dan jual buku lah. Ya, betul. Mana ada berbagai-bagai acara sampingan yang lain lagi lah. Dia bukan acara sampingan. Dia acara yang core. Ya, dalam pelbagai. Sebab kita tak meletakkan, kalau sampingan ni macam harga dia kurang sikit. Tapi saya fikir bual bicara sebegini mengangkat darjat dan martabat. Kita membawa Gapena ke alam maya, ke seluruh dunia. Jarang ada persatuan yang ada ruang begini. Kita ada pengunjung yang ramai dan ada tempat di pesta buku. Itu sebab PBAKL selaku pengelola, saya melihat bahawa pengangkatan darjat sastra kepada tempat yang lebih tinggi adalah dengan memberi ruang. Dan ruang itu bila diisi seperti ini, sebenarnya ia tak banyak sedikit akan mengangkat kita pada tempat yang tertentu. Kalau tak, kita akan tersorok di tempat kita, di rumah kita, tapi kita tak meneruk ke alam yang luas. Jadi saya nak ucapkan tahniah kepada kepimpinan Gapena lah sebab melakukan idea begini. Walaupun saya AJK, tapi saya fikir usaha-usaha begini sebenarnya usaha-usaha yang bagus. Kita ada timbalan presiden kat sini, presiden yang mungkin akan menonton di rumah nanti. Ia adalah satu usaha kita mengangkat sastra kepada tempat yang lebih tinggi. Sebab sastra tak boleh bersembunyi. Dia kena ada podcast seperti macam ni, kena ada moderator yang handsome macam ni, barulah kita angkat semua perkara tersebut. Bodek ni. Saya tak tahu sebab dia tak bodek saya kena bodek dia lah kan. Jadi untuk itu itu masalah dia kan. Sebagai yang untuk makluman, Tuan Haji Muhammad Hir Hangarirun adalah seorang AJK juga, Gapena. Jadi oleh kerana beliau telah dengan ihsan biadah juga kita dapat sebab Gapena ada tempat dan ruang dia. Ini bukan ihsan. Ini sebenarnya adalah
mengangkat Gapena ni adalah satu pertubuhan yang menghimpunkan semua persatuan sastra di negara. Tak ada kat tempat lain, tak ada macam Gapena ni. Sebab tu Gapena kena ada ruang dan kena ada tempat. Sebab tu kita angkat, bukannya nak bodek, tapi sebenarnya ialah sudah tiba masanya Gapena memimpin sastra di negara. Kalau nak pimpin, orang tak nampak, orang tak tahu, orang tak ada ruang, tak boleh lah. Sebab tu kena ada ruang. Ini bukan ihsan ini sebenarnya meletakkan Gapena pada tempat yang tertentu. Maaf tuan-tuan dan puan-puan, saya sedang bercakap dengan bendahari Gapena sebenarnya. Saya nak sebut kat dia, jangan lokek-lokek, gunakan duit yang ada tu untuk mengembangkan sastra. Jangan sembunyi-sembunyi duit tu, simpan-simpan. Itu maksud saya. Tengok. Timbalan Presiden dah bagi, jangan cakap banyak-banyak duit kan. Tak, ini soal sastra. Banyak orang melihat sastra tu sebagai satu yang terpencil. Tadi moderator kata sampingan, tak. Kita kena angkat ke atas. Kita kena ada keberanian untuk mengangkat. Duit tak ada, kalau duit ada kita habiskan. Tak cukup kita cari lagi. Tapi kalau duit banyak simpan, Tuan Bendahari, nanti orang kata duit dah banyak, orang tak bagi. Kalau duit dah habis, kita tunjukkan ini aktiviti ada A to Z. Oh, tak cukup. Oh, yelah. Bagus Gapena ni. Dia aktif. Jadi orang bagi duit lagi. Tuan Bendahari. Dia Bendahari menguruskan saja apa yang ada. Tak, itu silap tu. Bendahari parti politik dia cari duit. Ini urus je. Macam mana ni Bendahari ni? Aduh. Habis. Sebenarnya habis cerita ni cerita jadi rumah tangga pula tuan-tuan. Tapi podcast ni kena macam ni. Jadi supaya nampak ceria dan sebagainya kan. Aku pula yang jadi moderator. Boleh saya tanya soalan selanjutnya? Boleh saya duduk. Sebenarnya penghargaan dan terima kasih sepatutnya diberikan kepada Cik Her. Ini bodek ke siapa? Tadi kata bodek pula. Tak payahlah. Tak payah sebut yang tu. Kita jalan yang lain. Soalan lain. Kita telah mengusahakan bilik kenanga ni untuk dijadikan rorai untuk Gapena. Gapena sebenarnya memayungi 20 persatuan penulis seluruh negara. Jadi ia mewakili penulis-penulis seluruh negara. Malam ini kita ada mesyuarat jawatankuasa penuh yang dihadiri oleh semua ketua-ketua satu, presiden dan yang dipertua persatuan penulis yang bergabung di bawah Gapena. Mungkin saya di luar tajuk sikit, Cik. Saya nak tanya. Ada masa lagi? Ada 10 minit lagi. Okey. Dilihat ada peningkatan jualan, ada peningkatan ketibaan pengunjung di Pesta Buku. Adakah ini bermakna ada peningkatan tentang minat membaca oleh rakyat Malaysia? Saya melihat begini kajian oleh PNM tahun lepas, jumlah buku yang dibaca oleh setiap rakyat Malaysia adalah 24 buku. Meningkat 10 tahun yang lalu, kajian mengatakan lebih kurang 12 judul setahun, sekarang 24 judul setahun. Ada peningkatan pembacaan, tapi saya fikir sambutan luar biasa Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur kali ini ada kesan langsung daripada pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri sewaktu Pesta Buku Antarabangsa yang lalu. Sewaktu Pesta Buku Antarabangsa yang lalu, PM menyahut permintaan kami. Kami minta ke PM kalau boleh beri voucher buku, dan PM beri voucher buku. Ia memberi nilai tambah hampir 400 juta kepada industri buku. Jadi tahun ini pemain-pemain industri buku agak kaya. Dia banyak duit. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok di Pesta Buku, saya nak menyeru tuan-tuan dan puan-puan datang. Kita tengok kat Pesta Buku tu, kalau kat atas tu, reruai dia tak macam rumah Gapena ni. Dia buat cantik, hiasan lebih semua. Sebab tu kata kena spend lebih sikit untuk tarik orang. Kalau kita tengok semua tempat yang ada tu, kita nampak ada keinginan untuk menarik orang. Itu rangsangan daripada yang amat berhormat Perdana Menteri. Sebab saya fikir jarang berlaku. Tahun ini akan menjadi kali ketiga berturut untuk PM yang sudah datang. Jadi ini yang saya fikir mengangkat jumlah peningkatan, jumlah penyertaan oleh pempamer-pempamer.
Belum tahun ini belum voucher buku belum dikeluarkan lagi. Belum. Belum, Kita tunggu PM datang dan kita harap akan ada pengumuman khas sewaktu beliau datang nanti. Cuma satu lagi, tahun lepas pesta buku ini diadakan sepanjang 10 hari itu adalah sewaktu cuti sekolah. Kenapa tahun ini tidak dilakukan sedemikian? Dia macam ni. Pertama, dari taktik untuk kita buat ni, kita kena buat bila gaji masuk. Gaji masuk 23 hari bulan, jadi kita start 23 hari bulan. Tapi tahun ini kebetulan dia hybrid. Bila kita waktu cuti sekolah, pihak sekolah kata tak boleh nak bawa rombongan sekolah. Jadi tahun ni istimewa, separuh cuti sekolah, separuh tak cuti sekolah. Jadi kita ambil dua-dua. Jadi yang nak datang cuti sekolah, rombongan sekolah boleh datang hari mula semalam sampai hari Rabu. Boleh datang. Lepas tu kalau yang nak datang, mak bapak nak datang pun datang juga. Tapi dari strategi perniagaan, sebenarnya saya nak ceritakan pengalaman saya. Sewaktu saya mula jadi pengurusi PBIKL ni, pertama kali kita buat masa cuti sekolah. Waktu kita buat cuti sekolah tu, semua orang marah saya. Kenapa buat masa cuti sekolah, nanti budak sekolah tak datang, orang ramai tak ramai. Tapi ternyata apa yang kita buat tu betul. Sebab kalau buat cuti sekolah, mak bapak datang bawa anak-anak. Itu satu. Kedua, kalau mak bapak timbalan presiden datang, bapak yang datang, anak-anak boleh beli buku berapa banyak dia nak sebab mak bapak ada. Tapi kalau datang dengan sekolah, duit tak banyak. Jadi dari sudut strategi perniagaannya, cuti sekolah tu paling penting. Itu mengubah naratif. Tahun-tahun dulu, dia tak buat dalam cuti sekolah. 2 tahunnya lepas kita buat dalam cuti sekolah. Sekarang semua nak buat dalam cuti sekolah. Hari ni saya kena soal. Kenapa tak buat cuti sekolah? Nampak tak? Kadang-kadang dunia perniagaan begitulah. Kadang-kadang kita kurang bersyukur. Sebab tu saya kata kalau orang komplain, orang tak ramai. Bersyukur dulu. Kita berterima kasih dulu. Allah tambah lagi. Saya dah macam jadi pengurusi TV Hijrah lah. Cakap soal-soal rezeki dan sebagainya kan. Kita seronok sebab ada orang dari Johor datang sini. Nampak tak, bos? Selamat datang. Ini saudara. Saudara apa siapa nama tak ingat lah. Bahri. Bahri. PPJ PPJ. Jauh dari Johor Bahru datang. Itu yang kita nak sebenarnya. Ini ada tempat ruang untuk kita berkumpul, mengumpulkan penggiat sastra, penulis. Tadi semalam saya turun daripada hotel, datang dari mana? Daripada Kota Kinabalu. Duduk hotel semata-mata nak datang kat pesta buku. Satu petanda yang sangat baik. Okeylah, soalan saya pula seterusnya. Saya boleh jadi moderator. Selama pengalaman Tuan Moderator berada dalam pesta buku, 2-3 tahun akhir ni bagaimana perasaan Tuan melihat pesta buku? Sebelum ini saya hadir sebagai pengunjung saja. Bermula tahun lepas saya bersama Gapena, dan tahun ini bersama tahun kedua kita bersama Gapena lagi. Jadi sudah ada perubahan, kemeriahan dan satu kebaikan untuk Gapena juga. Tahun lepas Gapena menyertai mungkin bentuk sesi pengenalan saja, dan jualan buku kita pun tidak seberapa. Tapi tahun ini kita dah tahun kedua, kita mensasarkan jualan yang lebih dan ketibaan pengunjung yang lebih. Jadi Gapena akan lebih dikenali. Tapi jualan semalam okey tak? Permulaan yang baik bagi Gapena. Menarik tak? Nampak tak saya jadi moderator sekarang? Saya kembalikan moderator pada Saudara Osman Gumanti. Osman Gumanti ni selain jadi moderator, dia juga penyanyi tau. Aktivis dan baca sajak dan sebagainya. Nampak tak? Nampak tak saya dah mengambil alih tugas? Itu sebenarnya kami berdua ni adalah daripada JDT. Tak, sekejap dia Johor, sekejap dia Pahang. JDT menang tu jadi JDT. Salah betul. Tak, kita tuan-tuan dan puan-puan, podcast ni kena santai. Sebab tu saya tengok moderator serius, saya ubah sikit nada dan tona dia. Pasal saya kalau nyanyi lagu serius lah, jadi serius kan? Jadi hari ni tak serius lah. Orang nyanyi lagu happy, dia nyanyi lagu serius. Serius tu kena bual bicara.
Dia Okey. kata ada 5 minit lagi kita Oh, cakap. 5 Lama minit lagi. Ya. Moderator dah tak ada soalan. Jadi saya kena saya ambil alih tugas lah. Jadi pada tahun ini kita melihat apa pengunjung-pengunjung datang dari seluruh negara dan Gapena pula kita bila kita ada mesyuarat jadualangkasa penuh, kita semua cawangan daripada Gapena seluruh negara akan hadir pada mesyuarat malam ini. Jadi dalam masa yang sama mereka akan berada di Pesta Buku ini dan menyokong bukan saja di Reruai Gapena dan menyokong Pesta Buku ini keseluruhannya dan diharapkan dengan kehadiran mereka pertambahan pembelian buku akan berlaku lah. Kan dah habis soalan. Dah habis soalan dah. Tu masalah dia. Itu dah saya jadi moderator ada 4 minit lagi tu. Macam mana lagi? soalannya tak ada dah habis ni? Sebab tu saya jadi moderator. Sebenarnya saya fikir saya komen lah statement daripada Saudara Osman tadi. Saya fikir ini antara kreativiti yang dilakukan oleh Gapena. Presiden, di mana Presiden bila buat mesyuarat sewaktu ini, dia memberi nilai tambah kepada apa yang kita ada. Kreativiti begini daripada persatuan sebenarnya sangat penting. Pertama ialah bagaimana kita mahu menarik generasi muda yang macam anak-anak kita yang tengok tu kan. Datang dari mana tu? Datang dari mana? Orang tanya dia malu-malu pula. Jarang anak muda kenal Gapena. Tapi bila kita ada kat sini, ini yang kita nakkan. Kita mahukan supaya Gapena ni walaupun yang memimpin presiden dengan timbalan presiden tak berapa muda. Tapi dia kena ada jiwa muda, menarik orang ramai datang. Dan ini yang kita nak. Lantik Puan Azah sebagai koordinator, saya fikir itu adalah satu perkara positif yang memungkinkan kita menarik lebih ramai orang mengenali Gapena dan mengangkat martabat sastra. Sastra tak boleh diangkat, orang akan remehkan sastra kalau kita tak tunjukkan sastra itu berada pada tempat yang tinggi. Orang akan remehkan kita kalau kita tak tunjukkan bahawa kita ada nilai dan makna yang tinggi. Orang tak akan hormat kita kalau kita tak patut dihormati. Sebab tu saya fikir program-program seperti ini, ruang yang diberikan gunakan sepenuhnya. Jangan merendahkan martabat sastra itu. Pastikan program-program yang kita adakan itu program yang memberi nilai tambah. Itu satu. Yang kedua, mungkin kita satu lagi perkara. Kita kena rangkul semua pihak. Siapa yang ada ni kita kena appreciate. Geng kita ke, tak geng kita ke, hero ke, damai ke. Kita kena bersatu, kita kena pastikan bahawa sastra adalah tempat untuk mempertemukan. Sastra adalah tempat untuk menyatukan. Sastra adalah tempat yang kita boleh melihat perbezaan itu adalah satu hari raya yang patut diraikan. Itu yang paling penting pada saya. Dan saya percaya bahawa Gapena boleh melakukan perkara ini. Merangkul semua pihak. Supaya kita akan ada dalam pihak, dunia sastra adalah dunia bebas politik. Dunia sastra adalah dunia yang mana semua orang politik boleh bersatu. Dunia sastra adalah dunia yang mana tak ada kem-kem, tak ada bahagian-bahagian, tak ada orang yang bertentangan antara satu sama lain. Maknanya keterangkuman. Ya. Kalau jauh kita rangkul. Tapi cakap ke Tuan Zainal rangkul yang lain. Ni rangkul pemikiran, rangkul yang lain. Kan dia kata rangkul lain pula. Rangkul fizikal. Unjuran apa? Dia tanya ada soalan pasal unjuran. Itulah dia masuk lambat. Kita dah sebut pasal unjuran sebenarnya tadi. Unjuran pertambahan pengunjung, unjuran jualan buku sudah kita dah sebutkan tadi. Sebenarnya kalau kita lihat, sebab itu Gapena mengadakan mesyuarat jadualangkasa penuh yang dihadiri oleh semua ketua satu badan kerabat, diadakan pada waktu Pesta Buku ini. Itu menarik saya kata. Saya fikir itu antara kreativiti yang kita ada. Jadi kita sudah sampai penghujungnya. Selamat dah, saya tak ada soalan. Moderator lega bila kata dah hujung. Nampak tak? Saya nampak muka dia ceria. Akhirnya. Kalau tak kena bully oleh panelis.
Terima kasih kepada Cik Her dengan Dirun kerana berada dalam uh, studio Bayan Gapena. Kenapa Di- Studio Bayan? Itu nama yang diberikan oleh Puan Azhar. Kena check lah kenapa Bayan. Bayan ni cakap banyak Bayan Budiman. Okey. Bayan ni nama burung kan? Betul. Burung dan juga Moderator kena tahulah Bayan burung tu dan macam juga apa. pohon bayan. Okey. So terima kasih banyak sekali lagi kepada Cik Her kerana sudi berada di studio Bayan kita di bilik kenanga Rumah Gapena ini. Terima kasih kerana jemput saya. Terima kasih Gapena kerana jemput saya. Dan saya harap tahun depan kita buat benda yang lebih baik lagi. Harap-harap pengurusan PBKL akan beri ruang kepada Gapena lagi masa akan datang. Diharap-harapkan begitulah, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.